Apa pegang bang? Nak pegang? Buat ni? Dah pegang sebelah dah ambil gambar. Hari ni kita ada misi menyelamatkan lebah. So lokasi yang kita nak selamatkan tu berada di Hospital Sri Botani. Okey, jom kita pergi tengok. Nak pegang? Buat ni? Dah pegang sebelah dah ambil gambar. Kena wakil. Untuk lebah Filifloria ni, kita nak makan madu, kita buang bahagian bawah ni. Lepas tu tangkai ni kita ambil lah. Kalau lebah ni, contoh kita nak bagi dia selamat, kita letak lah mana-mana. Nanti dia akan pindah sendiri. Ataupun kita panggil dia ex-con lah. Dia tak wajib pun cari queen. Sebab kita beritahu dah, dalam ni confirm ada queen. Nampak tak? Dia ada queen. So nak cari queen ni kena selak lah. Biasanya macam lebah Filifloria ni, saya akan sangkut dekat pokok-pokok lain. Saya just cable tie lah. Nanti dia akan bina balik. Andai kata dia rasa tak sesuai tempat ni, dia kata pot ni tak best lah, dia akan pindah tempat lain. Tapi sebelum dia pindah, dia akan pastikan anak dia keluar habis. Lepas tu madu dia kena habiskan. Dia tak akan pindah macam tu saja. Kalau dia pindah macam tu saja, kemungkinan ada musuh dia ke, semut ke, kerengga ke, baru dia kena pindah macam tu saja. Tapi sarang ni sarang baru lagi. Tapi dia baru. Sebab tengok dia baru sekali. tak lembut. Satu cycle. Lembut, lembut. Baru lagi. Kecil dia kan. Tak apa, pegang ya. Kalau nak pegang dia rasa. Abang pun dah berani dah. Jadi takut Next time saya panggil dia je lah. Dia pasal apa? Pasal kita takut, pasal kita tak kenal. Terima kasih lah Madu Pak Long kerana bantu kami untuk mengatasi masalah ni lah. Okey, itu saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.